Apa kesan-kesan yang Puan rasa Puan nampak? Keberkatan. 7 peringkat temuduga, 1 tahun penantian. Itulah laluan yang dilalui oleh Puan Freda Bohari sebelum berjaya menjadi dealer rasmi Shell di Bandar Baru Bangi. Bekas eksekutif Hitachi yang berpengalaman selama 19 tahun ini tidak mengambil jalan mudah. Setiap peringkat proses pemilihan Shell yang ketat dilalui dengan penuh kesungguhan dan hasilnya Edalan Enterprise kini telah beroperasi selama 17 tahun di Kampung Sungai Ramal, melayani ribuan pelanggan setiap hari. Di sebalik operasi harian yang mencabar, termasuk pengurusan tenaga kerja yang tidak mudah, Puan Freda kekal teguh dengan prinsip kualiti dan integriti, menjadikan kebersihan premis sebagai keutamaan nombor 1, cerminan standard yang tidak berkompromi. Bagi Puan Freda, kejayaan perniagaan bukan hanya diukur dari segi keuntungan semata-mata. Komitmen membayar zakat perniagaan adalah cara beliau memastikan rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati dan dibersihkan. Apa kesan-kesan yang Puan rasa Puan nampak? Keberkatan. So kena halal lah. Kita buat ni kena share. Itu je. Terima kasih Puan Freda dan seluruh warga Edalan Enterprise atas kegigihan dan kepercayaan yang diberikan. Ingat zakat, ingat tunai zakat.